Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah beberapa ayat, yakni 4 ayat. Ayat yang ke-79 hingga kepada ayat 82. Ayat ni masih lagi Allah Ta'ala sambung lagi. Jadi duduk sifatkan orang-orang Yahudi. Setelah Allah Ta'ala cerita dulu daripada ayat ayat 75 tu. Duk ayat kata orang mukmin ni lobo. Khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas beriman puak-puak orang Yahudi tu. Tapi tak ada arah kerana ada manik pada mereka itu, seolah-olah manik mereka itu tu jadi rusuh tetap dah. Jadi sifat semula jadi dah, kita kata. Sahabat tu dia tak boleh nak terima. Maka Allah Ta'ala kata tak ada kena duk tomak lah, tak ada kena duk loba lah tu pada ayat dulu afatatma'un tu. Jadi dalam ayat yang telah lalu dia ada sebut 4 golongan daripada puak Yahudi. 4 golongan ni membawa kepada dia tu tak boleh nak terima, tak boleh nak terima iman dia tu, kerana ada sifat-sifat yang telah disebut tu. Golongan yang pertama iaitu golongan yang mengubahkan kitab Allah, yakni kitab Taurat diturun di atas Nabi Musa tu. Dia ubah daripada sifat-sifat Nabi, rupa cakta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sebut dalam kitab Taurat, dia ubah, dia tahrif. Satu golongan. Satu golongan lagi puak munafik dari puak dia sendiri, an-nifaq. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, puak yang menghina. Dia tak ada munafik tapi dia menghina kepada puak munafik ni. Al-muwabbikhun orang panggil puak tu. Kemudian yang ketiga ni puak ummi. Puak tak pandai baca, tak pandai menulis. Jadi oleh kerana ada sifat-sifat yang tersebut itulah tak boleh nak terima. Mereka itu tak boleh nak terima beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Ta'ala nak menyata masuk pada sebut berhak bagi mereka itu kena dengan ubah kitab. Tak boleh terima Nabi Muhammad dan sebagainya. Ni hak panggil berhak, perkara hak ia kena terimalah. Allah Ta'ala balas di atas mereka itu ni. Lalu tu Allah Ta'ala kata fawailul lillazina yaktumun fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Dia kata maka sangat-sangat azab bahasa kita panggil seksa tu azab.
sangat-sangat azab bagi segala mereka yang menyurat mereka itu. Segala mereka tu menyurat berbuat akan kitab. Orang panggil mukhtalif. Apa mukhtalif? Buat-buat, reka-reka sendiri. Hak Tuhan turun balas lain, dia pergi ubah. Tu mukhtalif. Tu makna kata berbuat akan kitab dengan tangan mereka itu, ya ubah dengan tangan sendiri. Bukan kata dia imlak dengan ayat orang lain dak. Bukan kata dia tiru. Ni Allah Taala sebut bi aidihim, nak tolak lah, takut duk beri suka-suka kata hak dia duk buat duk ubah ni dia ambil daripada orang lain dah, ambil pada orang lain dah, tu panggil imlak, tulis daripada hak lain dak. Tu sebut kata bi aidihim, tangan mereka itu sendiri. Ni Tuhan buka Rusia. Tuhan sendiri buka Rusia mereka itu. Karuknya dalam kitab cukup-cukup ada duk sebut sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya banyaklah, bukan kata sifat Nabi kita saja dak, banyak tempat dia ubah tu. Abad tu kitab dia hak ada sekarang ni tak ada dah hak asalnya. Walaupun kafir ahli kitab dia tak ada dah hak asal. Ada hak ubah, sudah diubah dah. Nak cari asal tak ada. Kerana mereka ini tutup. Puak ketua-ketua, kepala-kepala dia lah ni. Jadi tengok dia terjemah. Dia terjemah kata fawailun. Banyak dalam Quran kalau kita berjumpa kalimah wailun. Apa wail? Syiddatul azab, bersangat azab. Sangat azab. Apa sangat azab? Kalau kita nak balik bahasa kecek kita nya, orang panggil seksa hak teruk sekali. Tu sangat azab. Dalam azab, dalam seksa tu ada hak ringih dak, ada hak teruk. Sebab tu ada kata apa nama ni, seksa hak paling ringih sekali dalam neraka Jahannam tu lagu mana rupa. Hak paling ringih sekali sekiranya kalau pakai kasut daripada neraka Jahannam di kaki, hingga siapa gelegak di otak. Tu paling ringih sekali tu. Hak paling rendah sekali. Kasut pakai di kaki di bawah tapi gelegak di otak. Hebat tak hebat? Maka wail ni apa? Iaitu seksa hak paling berat. Tu syiddatul azab. Maka sangat azab. Atas setengah tafsir, tapi kata setengah wail ni satu tempat rendah di dalam neraka Jahannam. Wadin fi jahannamah. Sekira kalau ambil bukit tas dunia mari buh dalam tu hancur lebu dalam wadi. Ya dalam neraka pun dia ada tempat dalam, ada tempat tinggi. Supaya atas dunia ni lah ada tempat tinggi, ada tempat dalam. Kita panggil tempat dalam tu lembah, tempat rendah. Macam di celah bukit bukit kiri kanan, di bawah tu rendah, tu lembah. Begitu juga kita tengok dalam sungai, dalam air, dalam laut dah. Ya ada. Tempat dalam tu panggil lubuk. Tempat lubuk tu air banyak sikit. Itu. Tempat lubuk, tempat atas, tempat toha tu air kurang, toha sikit. Begitu juga dalam api neraka dia ada tempat bongok benggih. Ada tempat rendah, ada tempat tinggi. Hak tempat rendah tu, di situ tu teruk sikit seksa kerana api banyak, tempat beripung gaya rendah. Dia tak supaya tempat lawah gitu, hingga kuranglah sikit. Agak munasabah dengan kata syiddatul azab. Bersangat azab kerana dia lembah. Dia tempat lembah. Sebab tu orang nak buat romo, orang buat keduri, dia nak buat romo nak. Pesen mungkuh zaman dulu dia gali romo, gali dalam itu tak buat tuku itu. Kalau buat tuku ya api tak kuat, dia buat romo gali. Orang cau tukang romo, tukang masak mengukuh tahu dah. Dia buat romo itu tu. Ya panah molek. Kalau banding dengan hak atas ni, dengan lewah lubuk dia tu hak lubuk, hak teruk sekali. Munasabah dia kata sangat azab. Demikianlah perkataan wail dalam Quran, gitulah maknanya. Wailul lil mutaffifin. Wail itu cadangan bagi orang al-mutaffifin. Apa al-mutaffifin? Alladzina idza iktaluhum aw wazanuhum
pesing makan mata kilo. Kalau dia jual barang gak, jual nak beri kat orang, dia berat supaya nak beli harga banyak. Tapi kalau dia nak ambil nak beli hak orang, dia peringih. Tu pesing makan mata kilo tu. Alladzina idza qtaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tuwail. Wail tu dah tu. Wailul likulli humazatil lumazah. Tu ada lagi tu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Neraka wail cedek bagi orang humazah. Apa humazah? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang duk hipung ke harta patut duk bilai-bilai. Tu nak panjang lebar kita kena tengok dalam tafsir dia lah. Mari nak we ketika kata wail. Ada juga kita terjemah kata neraka wail. Ada juga itu. Murak sini dah lah ni. Apa dia? Atas kata setengah kata azab yang paling teruk sekali. Tu wail. Kata setengah tak, ia kena kepada satu lubuk, satu tempat rendah dalam neraka Jahannam. Maka neraka wail ni sangat azab yang paling teruk sekali cedek bagi dia. Lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, bagi segala mereka. Mereka sini daripada orang-orang Yahudi, yakni ketua-ketua mereka itu. Dikanak ke alladzina yaktubu ni. Bagi segala mereka yang menyurat mereka itu. Segala mereka tu menyurat mereka itu berbuat akan kitab. Tuh, reka-reka sendiri. Berbuat akan kitab dengan tangan mereka itu. Itu sebagai nak tolak, takut memberi bahan duk suka kata hak dia buat dia tiru hak orang lain dah. Tuhan totak lalu dah. Bi aidihim, dengan tangan mereka itu. Dia ubah dengan tangan mereka itu sendiri. Ubah buat kitab dengan tangan mereka itu dengan tiada sebenar, buah hak tak sebenar, nya tukar hak sebenar, nya tukar bubuh hak tak sebenar. Ni ngenak. Dengan tiada sebenar daripada Allah nak kena. Ya ada satu tujuan tu. Satu tujuan tu. Ada pun perakyuk bagi dia. Ada. Ya ada kalau orang kita. Awal apa ni hasil tak leh dia, ada kuk mana tak leh apa nama ni, kalau ada orang nak telucuk daripada kereta dia buat macam-macam lah. Gitu gini apa panggil satu fitnah juga ni. Ni apa panggil fitnah dengan hujung kalai panggil. Ni je lah jak zaman hari tu lagi dah duk main. Puak dia bukan main, duk ubah Tuhan. Duk ubah Tuhan sendiri. Allah Taala turun kitab Taurat di atas Nabi Musa, nya ubah dia. Lepas tu di samping dia ubah pula, Allah Ta'ala kata summa yaquluna hadza min indillah. Ni orang panggil sewa pai dah lah. Sewa pai panggil. Dia buat sendiri tapi dia kata hak ni hak Allah. Kemudian berkata mereka itu al-Yahud, orang Yahudi, yakni ketua-ketua tu murah allazina yaktubunal kitaba tu, dia dari kalangan puak-puak ulama-ulama mereka itu. Ya supaya kita ni lah umat Nabi kita ni ada dari golongan ulama, ada juga orang-orang jahil, orang-orang awam, orang biasa dah. Orang pandai je lain dengan orang biasa ni. Puak orang Yahudi Bani Israel pun dimakianlah. Supaya ada orang pandai, ada orang bijak, ada orang alim pandai kitab-kitab dia tahu belaka. Orang hak jahil-jahil nanti turut je. Nanti turut kata je, nanti suruh, nanti tunjuk je, dia turut je orang jahil-jahil ni. Kemudian Tuhan duk totok kepada puak ni. Puak hak pesik pandai ni. Ulama Yahudi ni. Ulama Yahudi. Apa nama ni? Maka ulama ni lah setengah daripada ulama tanggung hak dalam apa nama ni dalam syair Mate Zubat bagi Ibnu Ruslan dah. Wa alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablihi mu'azzabun min qabli
ubadil wasan dah. Orang alim, orang pandai yang tidak buat amal dengan apa ni, tidak buat amal dengan ilmu dia, diazab sebelum daripada kafir semua berhala. Yakni ulama mana? Ulama orang Yahudi tu. Tengok dia ubah kitab Allah Taala ni. Tu murak. Setengah-setengah dia dengan ulama dia tanggung situ. Tengok ulama Yahudi, ulama orang kafir tu. Disiksa sebelum daripada kafir semua berhala lagi. Ubadil wasan. Tu dia. Baik, baik. Kalau gitu dia kata kemudian summa yaquluna, kemudian berkata mereka itu orang Yahudi, yakni ketua-ketua kepala-kepala mereka itu ni, dia katakan hak dia tulis ubah saat ni kita Allah, dia kata hadza min indillah, ini yakni ini kita itulah, ini daripada Allah Taala, ni daripada Allah tu, pakai pai dia panggil. Nah, ambil jihad ni hak Tuhan ni. Nah, ya supaya gini ya. Supaya kadang-kadang kita ambil buat alasan. Hei. Kata gitu masalahnya. Gitu. Main mana? Aku dengar tok guru tu kata, pakai jihad tok guru. Tok guru tak ada kata gitu, kita duk buat-buat. Tu berat. Nah, kita nak royak supaya kita nak pelepah kita ya. Astagfirullah. Tak apa sakit kita apa. Hidup balik kita. Takut balik pula. Berapa di pintu. Nah. Jadi kita nak royak tu supaya nak kena balik kita ialah alasannya. Nah, kecek kemai mumbik mana weh? Aku dengar tok guru tu kata, tok guru mana? Tok guru tu padahal sungguh kedah tok guru tu kata, tak tahulah tu deh. Nah, ni kena beringat ni. Nak pakai jihad ambil pai orang tu pun Allah. Satu fitnah juga tu. Aku dengar orang tu kata, kadang-kadang dia nak pelaga. Hei, tok guru tu kata gini. Apa aku mana? Ada juga macam-macam lah weh. Dah. Ni tengok orang Yahudi perangai dia dah. Perangai dia. Ya ubah kita Allah Taala mai ayat kata ni hak Tuhan ni. Hadza min indillah. Ini daripada Allah Taala. Apa yang menekeh orang panggil ba'is, yang menyebab dia nak tukar tu sangat tu. Ku anu boleh dia nak ubah kita Allah Taala ni. Nak ku mana? Boleh nak ubah sangat tu. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya membeli mereka itu. Supaya membeli mereka itu, yakni menukar mereka itu dengannya, dengan ini kita tu, menukar dengannya tu akan harga yang sedikit. Bihi masa ni lah hak kata dia bihi bihadza, hak dia tukar saat ni tu, supaya membeli mereka itu dengannya, dengan ini tu akan harga yang sedikit. Harga yang sedikit daripada dunia. Harga sedikit daripada dunia. Beli lagu mana? Pada beri mana beli dia tu? Pada orang-orang jahil. Pada orang-orang jahil. Kuk mana weh? Dia ayat ni hak serupa dengan hak ni dia ada dah dulu. Di ayat yang ke-apa dulu? Ayat yang ke-40 apa nama tu? 42. 40 apa? Ayat yang ke-41 tu. Dia ada dah dulu. Hak Tuhan katakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tu dah tu. Ya Tuhan lari di sana. Wala tashtaru, dan jangan kamu beli, yakni la tastabdilu, jangan kamu duk tukar bi ayati, dengan ayatku tu. Ayat yang ada dalam kitab Taurat tu jangan tukar dengan samanan qalila. Tukar harga akan harga yang sikit. Kok mana harga yang sikit? Di sini dia kata supaya membeli, yakni supaya menukar.
supaya menukar, liyastabdilu, supaya menukar mereka itu dengannya dengan ini tu akan harga yang sedikit daripada dunia pada orang-orang jahil. Ya kerana gini puak-puak ketua-ketua dan juga ulama-ulama orang Yahudi, manakala dia tahu dah apa nama tu berita kata Muhammad nak mari di Madinah. Dia tahu dah berita kata Muhammad akan mari di Madinah tu, sedangkan mereka ini dia dah ambil hasilnya segala makan minum di puak-puak orang-orang kampung, orang yang tak reti, orang biasa lah, kita orang-orang jahil, orang awal kita kata, ambil setahun sekali, bawa siapa tahu kutik kutik nah bawa siapa setahun kutik mari nah daripada tanam lah, buah-buah lah, makan yang mengenyek, siapa tahu sekali kutik mari. Tapi dia duk bimbang. Dia bimbang takut bila kata Muhammad siapa mari. Muhammad siapa mari tu takut dia ikut dengan Muhammad. Bila kata ikut Muhammad tak ada buat dia, tak ada awak dah lah. Dia bimbang takut lari. Lari daripada dia. Lalu itulah dia buat halnya. Dia ubah kitab. Itu ceritanya. Itulah dia. Puak-puak tua dia lah ni. Ni tuju kepada puak tua dia ni ayat ni. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, kena kepada ulama-ulama mereka. Duk bimbang takut tak boleh hasil. tak boleh hasil bila kata dia kena Muhammad siapa mari, maka balik orang hak pesen orang juga ikut je, orang tak tahu, orang jahil-jahil ni. Dia tengok kata semati sifat Muhammad sekian gini, turut Muhammad tinggal di mana ni? Tinggal dia dah lah. Buat tinggal dia lah, hasilnya tak ada. Tu murak yang Allah Taala kata samanan qalila liyashtaru bihi samanan qalila, ada ambil setahun sekali tu daripada makan ni tanam ni buah-buah mana makan ni mengenyek, tak leh dengan setahun sekali muka awak pergi kok noh habis dah. Padahal dia tahu sangat kata Muhammad ni sengati, dia sebenarnya tahu dah. Dia tahu dah hak sengatinya, tapi tak boleh nak terima. Kerana dia anggap katanya, dia kata dah dulu kita ayat lepas dah kata kerana kalau sengati kata Muhammad tu Nabi, mesti kata Muhammad ni daripada keturunan puak dia. Keturunan puak Bani Israel, anak cucu Yakub tu. Ni dak ni Muhammad daripada golongan Arak ni, bukan ni. Bukan Nabi puak Arak saja. Itu pergi gitu. Padahal dia tahu cukup-cukup. Setahu cukup-cukup dalam kitab dia, kitab Taurat rakyat cerita sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana dia tu tak mau turut. Habaq tu ada setengah-setengah ulama mereka dia suruh tetap duduk dalam hak beri medah tu. Ayat dulu atamurun nasa bil birri wa tansau tu dia suruh kata mu tetap kalah, muduklah situ tu. Agama betul dah muduk agama Muhammad tu. Tapi dia suruh orang, dia sendiri dak kali. Dia sendiri tak panas suruh orang, dia sendiri dak. Itulah di antaranya. Demikianlah itulah. Ya ubah kita Allah Taala kitab Taurat. Lepas tu nya kata pula dah kata ini daripada Allah. Supaya apa tu? Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya membeli, yakni supaya menukar mereka itu orang Yahudi, yakni ketua-ketua itulah dengannya, dengan ini tukar, dengan ini ubah kitab tadi akan harga yang sedikit ya, harga daripada dunia. Harga murah tadi lah dia kutip setahun sekali tu daripada segala makan dia tu, kutip setahun sekali. Daripada makan yang mengenyek, buah-buah dan juga tanam biji yang mana tu dia kutip setahun sekali. Duk bimbang tu abad tu dia ubah, dia rela ubah daripada dunia pada orang-orang jahil.
Baru nak tafsir siapa dia tu. Siapa dia tu ada ubah dikandaki allazi segala mereka yang menyuruh mereka itu tu. Allazi yaktubunal kitab tu siapa dia? Ni baru nak ayat sini. Mereka itu apa? Segala mereka yang menyurat mereka itu berbuat akan kitab tu. Mereka itu Yahudi, ialah orang Yahudi mereka itu. Yahudi yakni ketua-ketua, kita tafsir kita sikit. Yakni ketua-ketua mereka itu. Puak kepala-kepala lah, ru'asa, ulama mereka itu. Murad dengan Yahudi di sini. Nah, ubah mereka itu Yahudi akan sifat Nabi. Dia ubah sifat Nabi. Sifat Nabi Muhammad ni lah. Sifat Nabi yakni sifat Nabi Muhammad. Hak murad di ayat dulu ya kata, hak kita lepas, hak minggu lepas mana? Hak ya kata ayat mana dah? Hak kata yuharrifuna tu. Jala tu. Orang yang tahrif. Afatatma'u, hak minggu lepas. Afatatma'u, muka sana ni. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Jelas tu? Ya ubah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Muka 24 baris di bawah tu. Waktu dah tu. Ya ubah sifat Nabi Muhammad. Dan ayat rejam. Ayat rejam dia tukar. Dia tukar ayat rejam jadi pukul. Apa ayat rejam? Jadi hukum rejam ni bila kata orang yang ada suami ataupun ada isteri dah nyagi berlaku berzina, maka hukumnya kena rejam. Apa rejam? Kamu sekat pinggir, kamu hidup-hidup tak dicabut 3, lepas tu pakak pegang. Tu hukum agama Islam tu. Apa ikut mai hak. Ambil anak batu pegang. Siapa dia lalu pegang. Pegang sampai mati. Tu rejam. Dulu dia kata ke Mekah dah dulu dah. Biasa dia duk bayar juga dulu lagi tu. Ya kambuh dicabut 3, cuah nak batu boleh skater dak, pakak ambil batu halus-halus. Nak batu besar tak mau, batu halus-halus. Ambil pegang. Tu hak pesing ada tok laki dah ataupun ada bini dah. Kalau pergi berlaku zina, dia kena rejam. Maka bagi mereka ini ya ubah ayat rejam tu, ubah jadi pukul godeh. Nah, hak sengati suruh rejam tapi dak nyawa ayat suruh godeh. Dalam kitab Taurat ni ubah berat ke dia. Tengok bukan main tu. Ni ubah boleh kita Allah Taala dah. Dan ayat rejam. Kemudian ya nak istitrak di sikit di sini. Hawa sebut kata sifat Nabi dalam kitab Taurat dia sebut. Dia katanya adalah sifat Nabi dalam Taurat. Dalam kitab Taurat ni. Husnul wajhi. Apa husnul wajhi? Elok muka. Muka comel. Kata dia elok muka. Jangoklah. Lagi pula ja'dus sya'ri, macam itu. Ja'dus sya'ri. Apa ja'dus sya'ri? Egal rambut. Kita panggil rambut pelak. Bukan riting sepuluh bulu balik, haya bulu balik tak oleh aku tu. Kita tengok haya bulu balik kan. Tu panggil beriting aku tu. Ya'suru. Ni dah ni. Ja'lu apa nak? Ja'dus sya'ri. Egal rambut pelak. Ya rambut pelak biar dia basah ya ya betul dah biar basah tu. Manakala kering ya naik kelik. Sahabat tu kata tengah riwayat rambut Nabi tu sekat ada hak katanya jejak bahu. Rambut Nabi kita banyak. Ada tengah kata siapa cuping telinga. Apa? Dia mandi, dia rambut basah kan. Sekat jejak bahu. Manakala dia kering ya naik siapa anak di telinga ni. Tu dia. Rambut pelak. Lagi pula akhalul aini, bercelak dua mata. Mata bercelak siap-siap dah.
Bahkan ia beranak Nabi kita tu mata sudah tercelak dua mata. Lagi pula asmar. Apa asmar? Putih merah, warna kulit itu jadi putih merah. Warna kulit Nabi kita putih campur merah. Lagi pula raba'atun ni sederhana tubuh, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Comellah orang panggil tengah tubuh, bukan terpanjang naik tinggi yak kerakah itu, tak molek juga dak. Ni sederhana tubuh Nabi kita. Lepas tu mereka ini ditukar dengan tinggi. Tinggi lepas itu. Mau tinggi cacat pegalah itu. Tinggi lagi pula warna pucat. Tengok pandai dia tukar. Daripada sederhana tubuh tinggi, nya tukar warna putih campur merah, nya tukar jadi pucat. Lagi pula terholor rambut betul. Tu baca jadi berhenti. Jangan selalu kita baca. Kalau baca selalu tak faham. Ditukar dengan tinggi, pucat, terholor rambut. Mana bukan kata pelak dah lah, rambut betul, rambut orang betina betul tu. Rambut Nabi kita panjang. Ya masalah rambut ni ya dua. Nak taruh tak apa. Lah. Lepas tu nak cukur pun tak apa. Hak tu ya diboleh. Dikira kata harus. Nah, nak taruh boleh. Sebab ada hadis Nabi kata, siapa dia ada baginya rambut, suruh kita mulia kepada rambut. Man kana lahu sya'run falyukarrim. Siapa dia ada rambut, maka hendaklah mulia olehmu akan rambut dia. Dengan bahawa kita bubuh minyak rambut, ada. Bubuh minyak rambut, sisir rambut, ialah amalan tu, amalan orang rambut panjang ke orang betina je boleh lah. Amalan tu dah. Bubuh minyak rambut, tapi bubuh minyak pun ada bahu-bahu tu beringat sikit untuk suami tak apa. Jangan untuk orang lain pada suami. Tak boleh buku-buku bahu-bahu ke, tapi orang betina hak kuat punya bahu. Kita jatuh adalah hanah ni. Bahu juga bahu bertiak kita. Orang betina jawab je kebok dak itu kan. Jaga untuk suami tak apa, tapi kalau untuk orang lain tak boleh. Haram. Satu ketika orang perempuan duk mari rumungan rupa-rupa nak mari masjid, mari Jumaat. Kerana duk ingat katanya luputlah dia ni. Satu keluput teh dah ke dia ni. Kerana laki-laki orang jatuh ni dia Jumaat. Boleh pahala dia nak pergi Jumaat katik. Tiba-tiba jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yak serba bau minyak bau. Abu Hurairah hambak kelik, gigi kelik-kelik lagi. Sama lagi lah. Nak pergi masjid tu. Sama lagi lah kelik-kelik. Hangan oi, kerana aku dengar orang betina pakai minyak bau ni supaya nak orang lain bau dilaknat oleh Allah Taala. Orang lain daripada tok laki kita. Tu jaga. Boleh rambut kita nak bubuh minyak rambut, dan boleh juga kita nak cukur. Dikira kata haruh. Sebab apa nak cukur rambut? Kerana niat untuk nak membersihkan kepala kita. Kerana kalau kita taruh ni Allah jadi daki lah, payah nak belak, cukur boleh. Haruh nak tanzif, boleh je. Nak kata sunat, kau dulu. Ya dalam Islam kita hak sunat cukur kepala ni ya 3 masalah. Satunya masalah kanak-kanak. Tak kira jatuh betina tu, kita boleh anak dah. Boleh anak jatuh ke, anak betina ke, bawa sampai 7 hari sunat di aqikah, kita mengekah. Sudah daripada kita semula menatang mengekah, sunat kita cukur kepala, panggil tahlul. Tu amalan sunnah, cukur kepala budak jatuh betina supaya. Satu. Yang keduanya, cukur kepala kita orang laki-laki ketika tahlul haji. Ketika tahlul tu guting tak apa dah. Tak itu kan. Tapi sunat cukur. Kita orang jantan sunat cukur kepala. Tu sunat tu boleh pahala. Yang tiganya sunat cukur kepala bagi orang yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Dia nak mengucap masuk Islam. Masuk Islam. Tak ada kira tina jantan tu, sunat cukur kepala. Orang jantan boleh kira dia orang betina. Tak apalah. Dia tak sih pun tak apa. Dia ada buat tekai tu. Tak masuk, tak mengucap apa kesu. Aku tak ambil mengucap, kena cukur kepala. Aku kena buat tapang dengan hak tu. Walaupun bagaimana sekalipun sunat. Walaupun orang betina sekalipun, ya orang kafir mengucap masuk Islam. Kita ayat ke dia. Demo ni kalau baru-baru masuk Islam ni,
sunat bagi demo cukur kepala ni. Nak cukur ke tak? Dia kata tak apa, tak ada apa. Kalau nak buat amalan dengan sunat, cukur. Tu dia. Tu sebagaimana sebut oleh Imam Baijuri dalam kitab dia sebut tu. Adapun hak pesim buai setengah, taruh setengah tu makruh, tu Nabi larang. Orang panggil al-qaza'. Qaza' tu kita panggil bojai. Buai setengah, taruh setengah. Tak. Tu qaza'. Tu makruh. Selama tidak ada arik. Apa arik? Kalau mari ujub dengan sebab kita gunting rambut berasa ujub, berasa jangok lah, berasa hebat lah duk kemai hidung sore. Tu nak mari punah tu. Punah buku-buku hati kita ujub pakai panggil. Duk tani dengan dia tu dengan aku jangok aku. Tu nak mari punah tu. Tapi bojai pun tak ada kata haredak lah. Tengok Nabi kita ni nyot tukar jadi pucat. Rambut jadi terholo panjang rambut. Lepas tu apabila bertanya akan mereka itu orang-orang jahil. Kira ibarat molek. Apabila bertanya akan mereka itu Yahudi, yakni ketua-ketua ulama mereka itu bertanya orang, yakni oleh orang-orang jahil. Bagi bertanya muka akhak, bertanya oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh dari golongan mereka itulah. Bila kata tanya, mereka itu ketua Yahudi itu membaca mereka itu. Nanti dulu baca tak berhenti tak kena saat ni. Mula apabila bertanya akan mereka itu, yakni mereka itu ketua mereka itu orang-orang jahil mereka itu. Itu dah. Oleh orang-orang jahil mereka itu, orang jahil dari galangan orang Yahudi itu. Mereka itu orang Yahudi membaca mereka itu, yakni ketua mereka itu membaca akan yang mereka itu ketua mereka itu surat. Dia baca dia surat tu, yakni hak dia ubah. Dia baca hak tu. Baca hak dia ubah tadi. Kata sifat Nabi Muhammad tinggi, batu pucat, rambut betul, patu mata biru. Mata Nabi hak ayat dalam Taurat hak sungati iaitu tercelak. Ya ayat kata Muhammad ni mata biru. Ayat kata mata biru. Tengok, tukar daripada celak buat kata mata biru. Warna biru. Dia baca hak tu. Tak kalau dia baca hak tu, orang tak reti. Lebih lagi orang ummi hak dulu kan tak reti pun ikut riwayat atau Muhammad sekian, maka didapati menyalahi sifat Nabi yang ia perlihat. Ia orang jahil tu. Yang ia orang jahil, ia dapat tu tak serupa. Didapati menyalahi yakni berlainan. Menyalahi yakni berlainan sifat Nabi yang ia orang jahil tu perlihat. Dia tengok Nabi Muhammad ni mari tengok tak serupa hak dia tahu hak dia tahu kata ni Muhammad ni pucat. Seorang ni duk mengaku kata Muhammad ni warna putih merah. Tubuh sederhana dia tahu tubuh tinggi. Mata tercelak dia tahu mata biru. Tak kalau dia tahu begitu tak serupa hak dia nak tu tak serupa hak dia tahu dalam kitab dia tu hak orang-orang lain hak dia royak ke dia lah. Maka dusta mereka itu. Bakit bahang lalu dah. Nak tengok kitab tak ada. Atau tengok kitab, tengok kitab Taurat, tapi didapati hak sudah ubah dah. Maka dusta mereka itu, yakni bakit bahang mereka itu tak percaya. Tu kisahnya. Padahal puak-puak ulama-ulama dia tu kena habis cekak, habis-habis kena. Tapi itulah tak boleh nak turut. Sahabat tu Salman Al-Farisi ketika dia nak pergi cari, dia tahu dapat berita dah kata seorang Nabi nak mari sampai Madinah ni, dia tahu dah. Tu dia pergi motor rohik. Pergi orang-orang alim dari kalangan puak dia. Dia orang-orang Majusi dia. Salman Al-Farisi ni pergi tanya tok guru dia sekian. Dia royak sifat Muhammad gini satu. Payah perhati. Dengan dia sendiri dia perhati. Kata Muhammad gini. Tu dapat dia boleh beriman. Tu Salman Al-Farisi. Itulah dia. Jadinya ubah kita Allah Ta'ala cuba tengok dah.
Kemudian Allah Ta'ala firman lagi fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka sangat-sangat azab, sangat-sangat seksa, yakni seksa yang teruk bagi mereka itu, bagi orang Yahudi, daripada barang yang menyurat oleh tangan mereka itu yang tiada sebenar, nah atau fawailul lahum mimma katabat aydihim, sangat-sangat siksa lah. Kalau kita nak ambil satu tafsir kata wil, satu tempat lemah dalam neraka jahanam tu gak. Neraka neraka wil itu bagi orang yang bagi mereka itu yang menyurat daripada barang yang menyurat oleh tangan mereka itu yang tiada sebenar, tu mimma katabat aydihim. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan sangat azab, siksa yang teruk juga, sangat azab bagi mereka itu daripada barang mereka itu Yahudi, daripada barang yang usaha mereka itu. Barang yang usaha mereka itu, apa usaha tu? Bayar pada kata usaha, daripada riswah. Riswah kelima harap, riswah jamak dia risa ataupun rosa, riswah. Gapo dia riswah? Ambil upah sembunyi hukum Taurat. Ambil upah sembunyi hukum Taurat, suruh susuk hukum dalam Taurat tu. Dah. Ya asal riswah ni apa dia? Ma yudfa'u ilal hakimi liyahkuma bil haqqi, ataupun liyamtani'a min zulmin. Barang yang diberi kepada hakim, kepada tok qadi, beri kepada hakim supaya gapo tu? Supaya nak dia hukum tu kata betul, ataupun supaya nak tertegah, nak lepas daripada kena zalim. Tu apa benda tu kita beri supaya nak membatalkan hukum. Ada juga setengah kata al-ata'u li ibtal haq, kerana nak membatalkan benda sebenar. Ni kerja lagu ni orang jadi lawyer, orang jadi tanai itu kena beringat sikit. Buku riswah. Semua riswah semua orang kata haram belaka, tak ada orang kata halal. Orang-orang tahu kata haram berlaku. Tak ada siapa kata halal. Kerana ni siapa dia kata ke halal ke, terbaliklah, bukan humilah. Kerana riswah ni haram. Tapi perkara duk berlaku tu masuk dalam gapo, kita kena kira riswah tu. Ya asal makna riswah iaitu ibtalul al-i'ta di ibtalul haqq. Beri kerana nak membatalkan hukum, ataupun beri suatu benda, tak ada kira walaupun duit tak duit, beri suatu perkara, beri sakar sekelo ke, beri kain lepas selah ke, lagi beri kain selah ke, beri apa tujuan ke apa? Tujuan nak menghukum kata dia benar sedangkan dia salah. Sebab pegawai orang jadi tanah ya, tahu dah kata salah, jauh poh dia mau buat tak, boleh tak buat buku kawai jadi betul, bayar. Tu riswah, tu haram. Tu asal. Ni mereka ini jauh ni nak sembunyikan hukum dari Taurat ni, bayar. Tu usaha mereka. Itulah dia habis. Gena masa pilih raya dah. Tengok masuk dari tarikh dak weh. Riswah masuk dalam tarikh dak. Kira ya tok guru dulu you nak hukum apa-apa ya laik sungguh, ya tak mai gai-gai itu dak. Ya kira nyok-nyek kini lagu nak, jika begini jadi gini, jika lagu ni gini. Tu semua dia modok cara belaka dah. Nak kata riswah tak riswah tu kira molek sudah. Ya beri tu kerana nak membatal ke tak?
Kerana nak silap ke tak? Di segi hukum tak apa kira molek betul tu. Cumanya kerana duk beri tekah ni weh. Kah biasa tak ada beri tu tepat tu. Maka kita kira sini pula tu. Tekah duk wikah ni baru duk kalut pelihara nak beri tu, beri ni, nak buat tu bukan kerana weh. Balik kita orang nak terima pula ni. Kalau kita tahu kata dia beri tak ikhlas, jangan kita ambil. Nak ambil tak ada apa tapi sunat jangan duk ambil. Kalau kita tahu dia beri tu tak ada ikhlas. Beri kerana terjual tu, kita tak sambil. Kalau ambil pun tak ada masalah. Dia beri bukan kata nak membatalkan hukum. Itulah dia. Kena. Tu kena kira banyak tu. Beri nak jatuhkan demo. Tu. Tak ada apa sedekah. Orang ni minta air hajat, orang ni pun minta air hajat, ada apa? Ya. Jangan duk kait dengan orang lain. Tu suku kira. Ya, jangan suku kira. Tu hak kita tu. Maknanya hak kita ikhlas kita nak pilih dia. Ya, betul. Tak ada masalah. Minta tolong. Tak ada apa. Maknanya apa-apa saja di hati masing-masing dah. Semua buku ni perkara tok guru tua duk penduk faham belaka dah dak. Tu kita orang dia nanti ikut jelah. Tapi nak ayat kata tok guru dulu tu dia nak buat tubik satu-satu hukum apa saja dia kira dengan laik sungguh hati. Jika begini lagu ni jadi. Jika begini lagu ni jadi. Apa kita gigai tok guru kata pahala pahala benar lah. Pun pahala benar di situ lalu dah tu kasar. Tak ada seorang pun tok guru yang alih-alih kata benar haram jadi halal tak ada. Benar riswah kata halal tak ada dia kata halal. Benar judi jadi halal dia kata judi halal, kata judi halal kupuh lu. Nanti je laik nah. Tu kita kena masuk dalam media suku. Kita serah kepada tok guru tua, orang alim ulama. Dia duk cara dah masalah ni dah. Cuma je kita orang muda-muda nanti turut je lah. Nanti turut. Ilmu kita ni tak padah dengan demo dulu dengan kita nanti turut ambil kaedah-kaedah daripada ulama. Tapi buat orang hari ni ke Allah hanallah. Hanallah. Hilang kehormatan panggil. Tu dah. Habis di situ. Nampaknya tak ada suk juga pada kata ayat. Untuk kata nak wisuk sana. Kalau suk juga tak ada nak baca kitab sebuah lagi lah. Kita berhenti sekat jalan dulu dah. Jadi ayat lagi akan datang ni bila Nabi nyoroyak kata berita kata orang Yahudi ni masuk neraka. Kerana mereka ni percaya di akhirat esok dia tak serupa orang kafir musyrikin Mekah. Tak serupa orang kafir musyrikin Mekah. Orang kafir musyrikin Mekah dia tak percaya mati hidup kelik syurga neraka mana tu. Ada pun orang Yahudi dia percaya. Pas Nabi royaklah kata masuk neraka tu. Dia royak pula dah masuk neraka sebentar. Kecek boleh lagu tu ayat lagi ke datang. Sebentar ya sekadar 40 hari tu baik pula. Tu Tuhan tu ayat pula jawab. Nanti sambung semula tu dah. Cukuplah dulu. Kama dia kata dia firman Allah Ta'ala wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Aduh, kalau pergi setuhkan neraka Allah berapa hari sangat masuk tu baiknya. Buat orang masuk go tu baik pula. Dia kira lagu tu. Lagu mana cerita kita nak tengok semula tu. Wallahu a'lam. Patut ada apa nak tanya ni. Tak ada dah. Ubat ke apa? Ubat dia. Kebal hidah dia. Ya serah ke tu dia. Ain tak? Diri ain dia. Maknanya hancur tak? Hancur. Masuk dia tekak tak?
Kalau sekadar duduk dalam tekak tak apa, duduk dalam mulut tak apa. Masa sejuk dia. Lepas tu dia capung kat liur turun ke tak tu. Tak apa kalau itu. Sekadar kebel tak apa. Macam kita duduk kebel air kebel air duduk dalam mulut ni tak apa kebel. Kuat kebel batu Kebel tu duduk kecur dalam mulut kuat. Lepas ni ubat sini tu dah. Kita kebel ni seron tak tengok ni. Malaikat bahasa sejuk tu asar tak apa. Bahasa sejuk tak apa, asar dia panggil. Subuh ubat serok serok pun sejuk sampai boleh tekak. Tak apa, tak masuk air. Ni ubat tu. Kita kebel yahcur ke dalam ni, tak masuk le tekak, tak masuk le runggu. Tak apa, tu. Lain pada ubat lelah lain. Ya ada ji, masuk lepas dalam tekak tu. Tu batal puasa. Apa tu menguni gilege kita Hidayatus Sibyan deh. Duk mana dah ni? Mana? Keempatnya. Di muka yang keempat. Nah. Kita Hidayatus Sibyan. Keempat apa? Muka yang ketiga. Baris di bawah. Baris yang kedua bila daripada bawah naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Keempat daripada 20 sifat. 20 sifat yang wajib kita mengetahui dengan secara tafsil, dengan secara satu-satu, uraian satu-satu. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala, mukhalafatuhu lil hawadis. Kita panggil sifat mukhalafah. Ini orang panggil nama sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa bahasa kita? Artinya, arti mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini. Bersalahan. Awi faham molek. Bahasa Arab mukhalafatuhu lil hawadis. Bahasa kitanya bersalahan Allah Ta'ala, bersalahan bagi, yakni akan. Kita tafsir gitu. Orang panggil lam pada kata lil hawadih itu lam li ta'diyah. Bersalahan Allah Ta'ala bagi, yakni akan segala yang baharu ini. Satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni iaitu sifat bersalah. Apa bersalah? Kita faham tak kita sebut kata bersalah? Bersalah lagu mana? Bahasa kita sebut mulut bersalah. Tak faham ke mana? Faham ke mana tak imam? Tak supa. Tu makna dia dah. Salah ni salah lah. Salah. Hak ni lagu ni. Hak ni balas ni panggil salah. Tak supa. Supaya kita kata betul dengan bulat. Supa ke tak? Tak supa. Salah. Bulat salah dengan betul. Betul salah dengan bulat. Makna apa weh? Yakni lain. Bersalahan, berlainan. Lain. Apa berlainan? Lain Allah Ta'ala dengan yang baharu. Segala yang baharu ni lain-lain. Kalau kita tanya kata Tuhan dengan kita tu hak tular ke? Tak apa. Lain-lain. Tuhan lain, kita lain. Tu bersalah. Nak ayat kata benda tular bukan benda tular. Benda lain-lain tu bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala yakni berlainan. Sebab itu
Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, berlainan segala yang baru. Berlainan Allah Ta'ala bagi yang ni akan segala yang baru. Lain-lain weh. Tuhan dengan kita ni lain-lain. Kita nak kenal kata lain, nak kenal kata baru, tak dapat nak kenal kata Allah Ta'ala bersalah, tak dapat tidak, kita kena kenal ke perkara yang baru. Kalau kita tak kenal perkara yang baru, macam mana kita nak kenal kata lain? Tak ada. Kita nak kenal balik Tuhan, mesti tak boleh dah. Kerana akal kita tak sapa nak fikir tentang zat Tuhan. Tak sapa. Kena kenal balik kita, kena kenal balik sebelah dulu. Baru kita nak reti kata lain. Kalau kita tak kenal, tak boleh nak hukum kata lain. Tuhan kita dengan kita lain. Apa lain? Tak serupa, tu makna dia. Tak sama. Tuhan dengan kita tu makna dia. Kamar dia bersalahan berlainan ni pula kata dia pada zatnya, pada tu nak ta'aluk pada kata bersalahan. Bersalahan pada zatnya, zat Allah. Apa zat Allah? Diri Allah. Zatnya yakni dirinya, diri Allah. Diri Allah tu bersalahan dengan diri kita segala baru ni. Dan pada segala sifatnya, sifat Allah. Pada segala sifatnya, sifat Allah. Segala sifat dia. Lain juga dengan sifat kita baru. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Perbuatan Allah, pekerjaan Allah dengan pekerjaan kita pun lain juga. Bukan kata serupa dak. Tu. Apa pula makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru? Makna dia apa? Kerana kita maklum sifat mukhalafah ni termasuk dalam golongan sifat salbiyah. Ya, ingat dulu, kita ingat pokok, lagi akan datang dia akan bagi tu baik. Dalam 20 sifat yang lagi akan datang je bila ni ia terbahagi kepada 4. Ni maklum ni orang tua dulu orang panggil mehen ni bab ni. Bagi tu baik 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah. Ni kita duk mengaji salbiyah ni. Ada ma'ani, ada juga ma'nawiyah. Tu 4 gula 4 puak tu lah. Ni kita duk mengaji salbiyah. Apa salbiyah? Sifat salbiyah ni sifat yang pesing ada makna. Makna kan ada pengertian. Bahasa Sia panggil kata ada kuamai panggil. Ada makna. Sebut balik ni, reti lagu ni. Nak bani sebuah kata, sebut kata mandu, reti kata tak ada anak. Tu dia. Sebut kata orang sesak, reti kata tak ada harta. Reti gitu. Sebut kata apa lagi? Sebut kata nyo komai, reti kata tak ada isi. Reti balik tak ada. Tu sifat salbiyah. Maka sifat mukhalafah terjemah daripada Arab, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Patut apa makna dia? Bermula maknanya makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru tu, maknanya iaitu maknanya tu tiada samai, tiada samai Allah Ta'ala. Kita ni deh kalau kita ni sekolah dulu ni betul deh. Kita baik sikit tak baru, hak besen, hak baru taik baru ni. Ada silap sikit tu. Anaknya menyamai. Kita dulu tu betul. Hak kulit merah muda. Orang ada kitab kulit merah muda tu. Kulit merah muda. Lepas tu kalau dia buat kitab buat kulit hijau lah dah. Cari kulit merah muda tak temu. Mana kitab ni sekolah baru ni. Ni sekolah baru samai. Yang naknya menyamai. Nah kitab dulu hak kulit merah muda tu betul. Hak kulit cak kuning kulit telur tu. Hak tu kena beki. Nah ya silap tobok. Taik baru dia tak ingat ya silap tobok. Tiada menyamai. Boleh baca tiada menyamai apa boleh? Tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala. Itu tak sama.
Tak sama. Dan segala sifatnya sifat Allah, dan segala perbuatannya perbuatan Allah, tiada menyamai oleh, itu baru fa'il bagi menyamai, tiada menyamai oleh segala zat, segala diri yang baharu ini. Diri yang baharu ini tak sama dengan diri Tuhan. Dan segala sifat mereka itu, sifat segala yang baru ni, dan segala perbuatan mereka itu perbuatan yang baru. Makna semua tiga-tiga ni, perbuatan kita, sifat kita, sifat zat kita, tak serupa dengan Tuhan, tak serupa dengan zat Tuhan. Maknanya tiga. Diri Tuhan, diri kita. Sifat Tuhan, sifat kita. Nah. Perbuatan Tuhan, perbuatan kita. Cuba tanya tengok. Hak tula ke hak lain? Kita nak pegang, nak mengaku. Diri Tuhan tu dengan diri kita, hak tula ke hak lain? Hak kita nak mengaku, hak lain-lain, bukan hak tula. Diri Tuhan dengan diri kita tu tak serupa diri Tuhan dengan diri kita. So, sifat Tuhan dengan sifat kita, hak tula hak lain. Hak lain tak sama sifat Tuhan dengan sifat kita. Perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita pun tak sama juga, bukan hak tula. Tuju kita nak tahu kata tak sama betul mana, tak dapat tidak, kita kena reti. Kena kenal dulu. Nak kenal dulu. Lepas tu kita nak kenal balik mana? Kena kenal balik kita baru dulu. Kita kena kenal diri kita dulu lagu mana. Kena kenal sifat kita tu lagu mana. Kena kenal perbuatan kita tu lagu mana. Hak balik Tuhan tu tak sama. Yalah belaka. Jangan kita nak kenal balik Tuhan, sebab kita tak boleh nak fikir bab Tuhan. Kita tak kenal dia. Tak kenal zat dia lagu mana. Sifat dia lagu mana. Perbuatan Tuhan lagu mana. Kena kenal balik kita. Hak serupa dengan kita sepak habis hak Tuhan. Baru sudah. Nampak dah tu? Ni banyak orang duk gelicir kaki bab sifat mukhalafah sebab tak kenal diri. Baik, kita mari kenal diri weh. Kenal diri. Boleh kita nak hukum kata kita dengan Tuhan, diri kita, diri Tuhan. Kita nak pegang kata diri Tuhan tak serupa diri kita ni. Kita kena kenal dulu diri kita walahana. Cuba jawab sikit orang mengaji Diri kita lagu diri kita. Diri bahasa Melayu, bahasa Arab panggil zat. Lagu diri kita. Jirim jising dah. Gapo pula jirim jising? Kena pergi tangga-tangga. Wi sutuk pagang bertokoh ada. Berupa dah jiran jising. Ambil mudah-mudah dah. Hari ni kita kenal berapa duk sebut jiran jising nah. Apa kalau jiran saja bukan jising? Ada ke tak? Ada. Baik. Kenal dah tu. Kita kenal dulu diri kita ni, diri kita berapa? Benda lagu mana diri kita? Diri kita baru benda pesen nak kepada tepat. Begah itu dulu rumah. Diri baru kita ni benda pesen nak tepat. Nak ke tepat. Maka benda nak ke tepat orang panggil benda apa? Benda jiring. Ataupun soal lagi panggil jauhar. Jauhar ataupun jiring. Yang nak kepada tepat. Ma tahayyaza bi nafsih. Ni sebab kita nak tepat. Ya tepat tu ada dua. Kalau kita mengaji makulatul ain di mana? Nak tepat. Mengaji tepat dulu. We kenal dulu. We kenal sungguh-sungguh. Lepas tu balik Tuhan kita sepak tu baik. Kita kenal diri dulu ni. Kita kenal diri. Diri kita ni pasal berjiring. Sebut kata zat kita baru, diri kita baru ni benda jiring. Apa benda jiring? Benda nak kepada tepat. Sebut kata jiring, nak kepada tepat. Gapo dia tepat? Ia menegah benda lain duduk di tempat dia. Itu asal bertepat.
Ha ni, supaya kita duduk sini. Tempat kita duduk ni, yang lain tak ada duduk. Daripada hawa, angin, udara tak ada sini. Menegah ke yang lain bertepat pada tempat dia. Cuba kita beralih pak betul lain. Udara mari pak duduk pak kita dah. Semua benda baru nak bertepat. Dalam perahu, walaupun tak ada orang, ada benda duduk tepat situ tu. Apa? Angin. Nah. Bila kata benda sama benda, ia tak boleh masuk muka. Tu. Sama-sama jiring. Sama-sama tak boleh masuk muka. Sebab tu perahu. Buat apa ia tak geleh? Kerana ia ada angin. Nampak tak? Ia ada angin dalam perahu tu. Pas nak pergi geleh buat kena? Buat angin. Buat lagu mana je buat angin. Nak buat angin dalam perahu buat kena? Balik. Angin duduk lewat pula. Nak kena. Buat angin buat kena. Mengaji. Tapi kena diri. Buat lagu mana? Kalau angin mutu senang tau. Tekan di tiu conya tu baik. Tempat buat. Buat lagu nak buat angin. Nak buat angin dalam perahu buat kena. Angin penuh tu. Orang nak duduk sekat ni ya, situ ada angin lagi. Orang duduk kita bukan terpenuh dengan perahu dak. Wisuk pagas ni. Kena? Selai. Golek. Korek jadi lubang. Ya, tak nanti korek lu angin. Ambil cetak boh le perahu angin lah tu. Mana ni kita korek dia. Dia bocor lek wah dak itu kan. Mana kita buat kita boh air le perahu. Ambil cetak boh. Tergelah lalu ngah angin tak ada. Sebab kita duduk dengan angin. Tergelah lalu dah perahu tu. We gerti gitu dulu. Maknanya benda bertepat lagu tu. Benda pasal bertepat. Benda jiring. Benda nak bertepat orang panggil benda jiring. Panggil jiring ataupun panggil jawhar Abdullah. Kemudian kalau benda jiring, benda nak bertepat ni, ia bersusung jadi dua. Mula dua naik lagi. Orang panggil jising so pula. Kalau so halus tak boleh belah bagi, panggil firik. Jiring itu dua jiring. Ataupun jahat tu dua. Jiring firik, jiring jising. Kalau pesen jiring tu halus tak boleh belah bagi. Kalau kita nak belah tak boleh, tapi dia bertepat. Orang panggil firik, jiring firik. Kalau dia dua, susun dua jahat firik, takut itu. Boleh belah, panggil jising. Kita ni panggil jising dah. Panggil jiring, panggil jising. Di segi kita nak tepat, panggil jiring. Di segi kita boleh belah bagi nak berapa kata ni, panggil jising lagu tu. Tu benda lagu tu benda berjiring. Pegang molek. Benda berjiring, benda berjising. Apa benda jiring? Benda nak ke tepat. Pas yang nak tepat mana, nak tepat duk mana. Maka bila sebut kata tepat, ia nak kepada belah. Belah apa? Belah kita panggil pihak. Ya ada lalu dah. Belah mana? Belah kanan. Belah hulu dah. Belah hilir, belah tenaik, belah jatuh, belah atas, belah bawah. Jiring je nak lagu tu. Tu kita baru lagu tu, kita baru tu. Pesen nak belah, nak pihak. Sebut kata benda jiring nak tepat ya ada. Kanan, apa ni hilir, hulu, tenaik, jatuh, atas, bawah. Tu benda jiring lagu tu. Benda nak tepat. Benda nak tepat lagu tu. Kalau gitu tubik dah kita kata bila benda ada pihak pihak atas, pihak bawah, pihak hulu, pihak hilir, pihak tenaik, pihak jatuh, panggil benda apa dah? Kita jawab sendiri. Benda apa ni? Benda ada pihak je. Benda apa? Benda jiring dah. Benda jiring benda apa? Benda baru ke benda gading? Benda baru, benda kita baru ni. Bila benda ada pihak ni, benda baru. Ni nak kena lagi. Kena lagi baru Benda ada pihak, benda baru. Pihak atas baru. Kalau kata benda ada pihak atas baru. Langit, bumi apa ni langit, Lauh Mahfuz, arah, apa tu? Benda baru kerana ada pihak. Kaabah dia belah jatuh belah kita. Ada tempat, ada pihak. Dia nak panggil pihak, sebut kata pihak dia kena tanding. Kena banding. Tak reti kata atas, malaikat kena banding dengan bawah.
Tak reti kata hulu kena tanding belah hilang. Tak reti belah ternaik kena banding belah jatuh. Itu kan. Tak reti kata renggih kena tanding 1 2 ni. Rapak renggih. Ada. Ada reti sini dulu. Pergi ke mah dulu. Kata benda pesing berjihad, benda pesing berjihad atas bawah kanan kiri, benda baru. Itu dia benda baru. Kalau gitu kita kenal dah benda baru, kata benda jiring, benda jising, benda pesing pehak. Benda pesing bertepak. Tu benda baru. Pahak kita nak pergi, Tuhan bersifat dengan mukhalafah, yakni Tuhan lain dengan kita baru. Zat Tuhan dengan zat kita lain, bukan hak tulah. Dah bila kata zat Tuhan dengan zat kita lain, bukan hak tulah, tak boleh nak kata apa yang ada di kita baru sana. Zat kita berjiring, Tuhan nak kata boleh tak? Tak boleh. Nak kata Tuhan zat Tuhan berjiring. Nak kata zat Tuhan ni berjihad, boleh tak? Tak boleh. Nak kata Tuhan atas, bawah, kanan, kiri, belakang, depan, tak boleh. Sebab pasal kanan, kiri, belakang, depan, jihad macam tu, benar jiring. Sebab tu, akidah kita ahli sunnah, pergi kata Tuhan tak serupa kita makhluk, dah Tuhan kita tak serupa makhluk juga, tak serupa kita baru. Tuhan tu bukan atas, bukan bawah, bukan kanan, bukan kiri. Pas lagu mana? Surah. Tak ada dah. Nak fikir tak sabar. Tak ada dah. Tak selalu kacau lagi. Pahnu ada ayat Quran dak sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mu tak percaya Quran ke? Hanya tekan betul-betul lah dah. Tak percaya Quran kufur. Ya takut kufur lah kita. Abang tu kena pergi tu ada atas. Jangan. Tu orang panggil ayat apa tu? Tuhan tak ada sebut kata duduk atas. Tuhan ayat kata Ar-Rahmanu, Tuhan yang bernama Rahman, 'alal 'arsy istawa, tertinggi di atas arah. Tinggi makna apa? Tinggi makna apa tu? Sebab istawa makna banyak. Dia Quran dia berkecek jadi mubalarah, kecek jadi orang panggil balir. Kecek pakai Quran. Tinggi makna apa? Tu ulama dak bincang. Salah katanya zahir bukan murak. Tinggi zahir apa pasal tinggi gua atas ke bawah itu bukan murak, tu bawa salah. Orang panggil tafwid. Murak ke apa? Murak serah kepada Allah Taala. Itu tafwid. Orang panggil takwid ijmali. Istawa zahir bukan murak. Murak apa? Murak istaula alaih, mulak milik, mulak apa dah. Tu khalah supaya nak menolak wahai. Ya orang kita ada kecek buku tinggi, buku besar dah. Buku tinggi, buku besar, buku rendah. Tapi murak bukan murak zahir. Dia mau kata, bangun ni kita pakat tu baik pak tenang jalan ke weh. Kenapa? Kita bercuci jalan. Hangano orang besar nak turun. Kita orang cidik hai guna. Orang besar nak turun. Besar pangkat, besar tamneng dia. Orang besar sebab dia suruh cuci jalan, dia tak ada suruh peluah jalan. Kalau besar suruh peluah jalan, jalan sepik tak teluh nak lalu besar ni, nak peluah jalan. Banyak kita berkecek dalam murak, kita berkecek harian. Orang besar, orang tinggi. Ni Quran ayat kecek aku tu ni. Sebab tu ulama duk bincang. Supaya gini juga. Supaya kata apa nama ni? Ada saing kita naik. Naik ke bakak tu. Naik ke bakak. Dia pergi jumpa lah seorang di bakak duk kecek, dia kenal dengan kita. Kia duk kecek, manakala dia kelik mari, dia mai royak kita. Mai royak kita lah weh. Dia mau kenal ada orang kenal dia mau di bakak tu. Kau jumpa dia. Masa kau duduk 4-5 hari baru ni, dia jumpa duk kecek ngongang, dia kenal dia mau kenal ke dah weh. Kita kenal dah. Lepas tu hawa kita kenal, kita royak ke dia. Orang tu dekat dengan aku. Kita kecek dekat. Dia royak. Balik kawan ni kita pun, dia tu dekat sangat dengan aku. Tak ada jauh. Tak jauh lagu mana. Duk bakar apa ribu kilo nak siapa pak kita. Ni nak kata makna zuhir bukan murah. Dia tu dekat dengan aku.
Dekat lagu mana? Kalau orang bodoh je pasal kata, mu ni kecek pelai dah ni. Apa? Orang duk bakak beribu kilo mari sini mu kata dekat. Ni zahir bukan murak. Kalau gitu Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan tertinggi. Tinggi go atas go bawah, bukan murak. Sebab tu bukan murak. Sebab pasal tinggi atas bawah go atas go bawah ni hak tu makhluk. Benda jiring lagu tu. Sebab tu orang kata Tuhan duduk atas, orang tu pergi Tuhan jiring. Tapi dia tak kata, dia tak mengaku kata berjiring. Dia tak mengaku, dia kata bukan jiring, Tuhan atas. Dia panggil tak erti, dia panggil. Tak erti benda. Dia pasal tak erti benda, dia tak boleh berkecek. Tak erti sebab kita. Tak itu kan. Sebab tu orang tua kata, muak kira dengan orang gila, gila sebab kamu. Muak kira dengan budak, budak sebab kamu. Dia tak erti. Sebab tu nak kecek tadi kena kerti benda. Ni benda apa? Benda tepat ni lagu ni kalau kuat. Benda pasal berjihad ke apa, berjihad gitu gini, ni kalau kuat. Kalau gitu orang tu sat ni. Dekat dengan aku, yakni warisku tu, sepupuku, tak ada jauh. Anak adik anak kakak, sepupuku tu. Hak zahir kata jauh duk bakak, hak tu zahir murak. Bukan murak tu, muraknya waris. Dekat dari segi keturunan ni, tu panggil dekat. Tu ada hadis Tuhan sebut kata inni qarib. Ada hadis Tuhan kata kena orang yang murah, orang yang hati murah, yang kata qaribum minallahi, dekat dengan Tuhan. Dekat apa tu? Kalau gitu ada ayat nak mana sebelah hadis dengan Quran. Dalam ayat Quran kata kalau kita nak pakai zahir, Tuhan di atas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau ayat Quran. Tengok hadis Nabi yang kata as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang murah, hati murah ni, ada apa-apa dia beri, dekat dengan Tuhan. Allah dekat. Faham tu? Kata duk tahu jauh lagi pada arah pas langit ke langit itu 500 berjalan ni, 500,000 berjalan ni. 5,000 berjalan apa ni, 500 tahun berjalan ni kaki. Nak sapa tebas satu-satu langit, ringgit satu-satu langit tu. Faham tu? Jauh. Pas ni Tuhan kata qarib. Ni nak kata zahir bukan murak. Nampak ayat zahir bukan murak. Sebab apa? Sebab laisa kamislihi syai'. Tuhan tak sama dengan kita. Ambil kesimpulannya, tiap-tiap perkara yang kita duk gambar dalam otak kepala kita, sebagaimana kata Al-Ishaq Al-Isfaraini, dia katanya bergapo sahaja yang kita duk bergambar tentang Tuhan. Tentang Tuhan bergapo ni semua tu makhluk belaka. Kita duk gambar kata Tuhan atas, makhluk. Tuhan duk gambar Tuhan bawah, Tuhan dekat, Tuhan turun, semua makhluk. Pahala ke mana? Wallahu alam. Surah itu. Ida apa ni? Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapat. Itu cara jalan ni kita ahli sunnah. Lagi pula kalau kita nak pergi kepada kaedah makulat, bertepak ke apa? Ain. Dia kena ada. Kalau bertepak mesti dah. Pepeh yang sebelah dalam bagi yang meliputi, bertepuh dengan pepes sebelah luar bagi yang dilituk pi. Kalau kita kena tolong dengan makulat pula dah. Nak panggil tepat seperata kena. Pun kita kata ambil air bubuh le, ambil batu boleh gelas. Gelas ada air dak. Boleh air pak. Gapo tepat? Pepes yang sebelah dalam bagi air bersentuh dengan pepes yang sebelah luar bagi batu. Ni seperti ni. Terpegang ni. Ni. Pepes sebelah dalam bagi tangan kita ni. Sentuh dengan pepes sebelah luar bagi jari. Ni. Kalau gitu Tuhan duduk atas. Lagu mana? Yang nak ada. Ada apa? Pepes sebelah dalam bagi tubuh dia. Apa ni? Bagi tubuh udara ke? Pepes sebelah dalam, pepes sebelah luar bagi tubuh zat Tuhan kita ke? Dia kena ada besar kecil. Bila kata sebut kata atas, dia kena gambar lalu dah kata Tuhan besar ke kecil. Besar mana? Besar. Apa ni? Astaghfirullahalazim. Tuhan yang maha besar. Besar ngerti. Ya bila kata kita koyak lagu tu jadi makhluk lebih. Sebab tu semua tu laisa kamitslihi syai'. Tu kena kata zat kita baru dulu. Insya-Allah kita sambung semula dah. Kena ke sifat Tuhan pula. Kerana banyak duk kelecah kaki sifat mukhalafah. Kita ambil semula pada kata bermula maknanya iaitu tiada menyamai akan zat Allah Taala. Cukup. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik mansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasi.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة وأحسن أخلاقنا بأخلاق صلى الله عليه وآله ونور قلوبنا بنور ما وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله